Minat itu jiwa, pas itu cerita dari dulu sampai selamanya. Legasi kita takkan hilang. Tebus parkiran di jalan. Minat itu jiwa, pas itu cerita. Setiap perjalanan ada makna. Legasi bas Malaysia untuk semua pecinta bas Malaysia. Best persiaran bawa pelancong, best sekolah penuh gelak tawa, best pekerja cari rezeki setiap hari tetap setia. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Minat itu jiwa, bas itu cerita. So, Alhamdulillah hari ini hari Ahad 7 Jun 2026. Yuk berkesempatan berada di Pekan Lama Ipoh lah, ataupun orang panggil Ipoh Street Art, ataupun nama lainnya Concubine Lane. So dapat undangan lah daripada sahabat ni. Dah lama tak jumpa sebenarnya. Tiba-tiba dia WhatsApp, dia kata dia ada kat Ipoh. Dan apa lagi, yuk pun turun lah supaya kita dapat buat sikit review untuk bas yang dalam lensa kita sekarang ini, iaitu bas yang bernombor pendaftaran BSH 9711. Bas yang dimiliki oleh Advanced System Holiday. So tempat ni agak sempit sikit, jadi kita akan buat review ringkas saja, laju-laju. Kita tengok sekeliling bas ni apa yang ada, dan kalau boleh kita masuk ke dalam, kita tengok apa yang ada di bahagian dalaman. Untuk bas yang sudah tentu dibuat oleh sebuah syarikat pengeluar badan bas yang tersohor di Malaysia, iaitu SKS Bus. Okey, sebelum kita masuk sebelum kita tengok bahagian luaran, sementara orang tak ada dekat dalam, jom kita masuk dulu. Kita tengok bahagian interior untuk bas BSH 9711, bas yang membawa 31 penumpang sahaja pada satu masa. Okey, bismillah. So ini dia ruangan tempat duduk pemandu bas untuk bas yang dibuat oleh SKS Bus. Seat yang berwarna hitam mempunyai corak berwarna merah. Steering, panel meter untuk bas ini. Abang driver dapat full digital nampak tu. Dibuat oleh SKS Bus. Seperti biasa, kita malas nak ke depan sebab ada mamang customer, jadi tak nak menimbulkan isu. Jadi kita buat review daripada kejauhan sahaja. Kalau kita tengok seat yang digunakan dalam bas ini, sudah pastinya seat yang sangat selesa dibuat oleh Damrong Seat Group yang berwarna hitam, sama macam seat pemandu bas ni juga. So kita tengok fabric di bahagian atas berwarna sama coraknya, baru saya perasan. Seat dengan fabric di bahagian atas sama saja coraknya, yang berwarna hitam dan mempunyai bentuk segitiga berwarna merah. So sepintas lalu yuk zoom saja. Bahagian belakang sekali ada 4 tempat duduk dan diikuti dengan susunan seat 2 tambah 1 sampai ke hadapan. So total tempat duduk tadi yang Yuk sebut sebanyak 31 tempat duduk ataupun 31 orang penumpang sahaja pada satu masa. Okay, selesai kita tengok bahagian dalaman untuk bas ini. Tadi tak pasal lampu. Dia tak pasal lampu, nampak cantik kan. 31 tempat duduk semuanya. Jom kita sambung tengok bahagian luaran untuk bas Advanced System Holiday ini. Tengok sikit abang driver. Lama tak jumpa. Terima kasih undang kita. Kita macam biasalah, kalau ada masa kita datang, kita cuba cari masa tu. Kalau tak ada memang minta maaf lah. Kadang-kadang cuti kita outstation. So kita terus sambung. Inilah bahagian hadapan untuk Advanced System Holiday BSH 9711 yang menggunakan model E138i yang dibuat oleh SKS Bus. Dan menurut info, bas ini menggunakan chassis yang dikeluarkan oleh SKS juga untuk pasar Malaysia, iaitu Weichai 375. Tu kita tengok tadi kan, dia punya steering dan dia punya panel meter. Okey, sepintas lalu kita tengok daripada bahagian sisi untuk Advanced System Holiday BSH 9711 ni. Nampak dia punya rim menggunakan rim chrome rim alloy, dan inilah corak yang ada di bahagian sisi untuk badan bas Advanced System Holidays ini.
Oh, nampak ada macam-macam reka bentuk Kalau kita kita perincikan sikit, kita pergi dekat, nampak ada macam bunga raya, ada ini darab ni, ada bintang, ada macam-macam lah, menara KLCC dan sebagainya. Yang penting, itu dia. Tak kilat tak kawan guys. Kita tengok pula bahagian belakang untuk BSC 9711 ini, Advanced System Holidays bus yang dibuat oleh SKS Bus. Dan sesiapa yang nak bertanya ataupun nak menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Advanced System Holidays, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0129525448. Advanced System Holidays. Minat itu jiwa, pas itu cerita dari dulu sampai selamanya. Legasi kita takkan hilang. Lepas pangeran di jalan. Minat itu jiwa, pas itu cerita. Setiap perjalanan ada makna. Legasi bas Malaysia untuk semua pecinta bas Malaysia. Ba-da-da-da-da-da-da, yeah. Ba-da-da-da-da-da-da, yeah. Ba-da-da-da-da-da-da, yeah. Ya, best persiaran bawa pelancong, best sekolah penuh gelak tawa, best pekerja cari rezeki setiap hari tetap setia, best charter ikut destinasi, best korporat penuh gaya, best kerajaan terus berbakti untuk rakyat seluruh negara. Tak kira model, tak kira brand, semua ada dalam plan. Review